Jadi saya kena fikirkan ke arah itu sekarang. Bukan saya fikirkan macam mana Nurhaliza ke depan. Tak ada. Itu semua foyo. Saya Nurhaliza binti Haji Idris, founder kepada syarikat Syekh Ani Premium Sdn Berhad. Saya pasal bisnes ni bisnes anak beranak kan. Saya, anak-anak saya semua dengan suami. Kita jalankan ni ikut gerak hati. Jadi kita pun tak ada hala tuju mana satu yang kita rasa kita perlu follow. Sebab itulah bila JITAS, Satuan Artis, Usahawan Artis, tarik saya datang sini, saya tidak melengahkan masa untuk lock date 2 hari ni untuk datang. Dalam bisnes ni kita tak boleh tengok sana tengok sini. Kita kena pergi masuk dalam dan kena tahu susur galurnya macam mana nak berkembang dan jadi orang berjaya. Jadi sebab tu Kak Ni datang ke Funnel Evo ni first time sebenarnya. Kak Ni sebenarnya sangat meminati Tuan Fadli tu. Sebab saya selalu tengok dekat FB selalunya, tengok cara dia punya penyampaian dan sebagainya. Jadi daripada apa yang Tuan Fadli sampaikan tadi, saya rasa terbuka hati. Saya nampak laluan yang Syekh Ani Premium ni dia ada masa depan. Kalau dibimbing oleh Funnel Evo, macam netizen kata, oh Nurhaliza Idris senanglah jual. Tidak, tak seperti yang you sangka ya. Sebab apa? Kita sebagai usahawan, kalau sekadar orang beli kerana nama seseorang, bila tak wujudnya seorang tu, maka produk ni akan jadi apa? Sedangkan kita ada kilang ni. Jadi daripada pengalaman yang saya lalui dalam menjual produk saya, dia berbalik kepada bagaimana kita nak marketkan produk tu untuk ke depan. Sebab kalau you jual muka you saja, produk tu dia akan lama-lama graf dia akan menurun. So kita kena cari satu jalan macam mana nak tarik balik audiens untuk yakin kepada produk kita untuk dibeli. Jadi saya kena fikirkan ke arah itu sekarang. Bukan saya fikirkan macam mana Nurhaliza Idris ke depan. Tak ada. Itu semua foyo. Tak ada. Bukan kerana Nurhaliza Idris menyanyi, produk saya boleh jual. Tidak. Saya dah datang Amazing Founder. Awak bila lagi?